Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan anak-anak Sabah? Sejak seminggu yang lalu, kita membaca sendiri di muka buku bagaimana sebahagian daripada pengikut Parti Warisan melompat paling tinggi bila isu konsulat India di Sabah diumumkan. Macam-macam alasan keluar. Ada yang kata ini ancaman kedaulatan, ada yang tuduh kerajaan Sabah dan Ketua Menteri kononnya berdiam diri, kononnya sudah tunduk kepada PMX Anwar Ibrahim. Pelbagai andaian persepsi dilontarkan oleh ahli-ahli Parti Warisan. Nada mereka keras, ayat mereka pedas. Seolah-olah pembukaan konsulat itu satu pengkhianatan besar kepada negeri di bawah Bayu. Tetapi hari ini, tanpa prejudis, saya cuma ulang kenyataan yang dilaporkan oleh Astro Awani. Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal menyambut baik persetujuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan konsulat India di Sabah. Menurutnya, perlu ada hubungan baik dan hubungan perdagangan dengan negara-negara maju untuk membawa pelabur ke negeri di bawah Bayu. Kata Syafiee, dengan adanya konsulat negara itu di negeri Sabah dan ini boleh memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Sabah. Pentingnya supaya bila ada pelabur datang dari India contohnya, konsul mereka uruskan dan boleh membawa peluang pekerjaan, boleh meningkatkan perniagaan kita di bumi Sabah ini, tapi kita perlu dari segi mengawal, ya. Kita tidak mau pula peluang pekerjaan kadang-kadang ada syarikat dari overseas semuanya pekerja mereka datang, ya. Jadi kita tidak mau. Jadi peluang tempatan itu tidak akan dapat kita perluaskan. Saya yakin perkara ini kita terima dengan baik. Jangan pula kita tolak sebulat-bulatnya. Presiden Warisan sendiri, Shafie Apdal, menyambut baik persetujuan Perdana Menteri untuk meletakkan konsulat India di Sabah. Beliau kata apa? Perlu ada hubungan baik dan perdagangan dengan negara maju untuk membawa pelabur ke Sabah. Nah, sekarang saya mahu tanya, siapa sebenarnya berdiam diri? Siapa yang sebenarnya perlu jelaskan kepada penyokong mereka? Seminggu maki hamun, seminggu tuduh kerajaan itu ini, hari ini Presiden sendiri setuju. Jadi, pengikut-pengikut yang lebih sudu dari kuah ni macam mana? Hendak padam status kah? Hendak edit kenyataan kah? Atau hendak buat lupa? Inilah masalahnya bila politik dibuat ikut emosi, bukan ikut fakta. Dalam kempen PRU DIU ke-17 Sabah, Warisan membawa satu slogan Selamatkan Sabah. Mereka ulang-ulang menolak Parti Melayu, kononnya mahu berdiri sendiri, kononnya mahu pertahan maruah negeri. Tetapi bila melibatkan pelaburan, hubungan diplomatik dan kerjasama antarabangsa, tiba-tiba setuju pula dengan keputusan Perdana Menteri dari Malaya. Apa sudah jadi dengan slogan dahulu? Apakah Selamatkan Sabah itu hanya sesuai masa berkempen atau hanya alat untuk membakar sentimen rakyat? Saya tidak persoalkan kedudukan konsulat secara rasional kalau ia membuka ruang perdagangan, pelaburan dan peluang pekerjaan untuk anak-anak Sabah, itu perkara baik. Malah Presiden Warisan sendiri akui kepentingannya. Yang saya persoalkan ialah sikap ahli-ahli Parti Warisan di bawah ini yang terlalu gairah menyerang, terlalu cepat menghukum, seolah-olah mereka lebih tahu daripada pemimpin mereka sendiri. Bila Presiden setuju, mereka pula terpaksa jilat balik kata-kata. Semalam kata tunduk kepada PMX. Hari ini Presiden mereka sendiri berdiri sebaris dalam isu yang sama. Ini bukan soal konsulat semata-mata. Ini soal konsistensi dan kematangan politik. Tuan-tuan, kalau benar mahu jadi alternatif kepada rakyat Sabah, tunjukkan pendirian yang matang dan konsisten.
Jangan hari ini bakar jambatan, esok lalu balik atas jambatan yang sama. Kepada ahli-ahli parti warisan yang seminggu ini begitu lantang, mungkin sudah tiba masanya muhasabah diri. Jangan lebih sudu dari kuah. Jangan lebih emosi daripada pemimpin sendiri. Politik bukan sekadar sorak di media sosial. Politik adalah tanggungjawab terhadap fakta, terhadap ekonomi negeri dan terhadap masa depan rakyatnya. Kalau Presiden sendiri boleh bercakap tentang kepentingan hubungan antarabangsa dan pelaburan, kenapa pengikutnya sibuk main sentimen sempit? Akhirnya, rakyat nampak siapa yang konsisten, siapa yang hanya pandai menyalak di muka buku tetapi kecut bila realiti berubah. Sabah perlukan politik matang, bukan politik bermusim. Dan rakyat Sabah cukup bijak untuk menilai. Teman-teman, saya ucapkan selamat berpuasa esok. Janganlah ikut perangai ahli-ahli parti warisan yang tidak matang dan tidak konsisten.